untuk laluan-laluan ini dia juga merangkumi beberapa tempat tarikan sebagai contoh Menara Wan Teluk Cempedak dan tempat shopping mall, dan juga ada juga di Cerating, Sungai Lembing, Pekan, Ampang. Kita mengharapkan dengan adanya perkhidmatan ini pergerakan orang awam untuk melawat ke tempat tarikan akan bertambah. So memang kita berhasrat untuk mempromosikan perkhidmatan Basmai bekerjasama dengan pihak syarikat untuk mempromosikan laluan-laluan yang merangkumi tempat tarikan, dan pada masa yang sama kita juga berhasrat untuk bekerjasama dengan pihak BAS supaya kita boleh mempromosikan bukan sahaja tempat tarikan, tapi tempat-tempat where to eat, makanan, dan juga kalau kita ada acara pelancongan, kita juga boleh menggunakan ruang ini untuk mempromosikan event kita supaya acara kita akan lebih dapat dikenali dan dipromosikan dengan awal dan dapat sambutan lebih ramai daripada penduduk tempatan.